Hai semua, bertemu lagi kita. Video kali ini saya nak share pengalaman saya mendaki Gunung Datuk yang terletak di Rembau Negeri Sembilan. Selamat pagi. Hari ini saya nak mendaki Gunung Datuk yang terletak di Rembau Negeri Sembilan. Okey, itu dia punya entrance dia. Gunung Datuk ni dia mempunyai ketinggian 2,900 kaki dan merupakan antara lokasi pendakian yang popular terutama sekali di hujung minggu. Kalau berhajat nak mendaki, kita cuma perlu buat pendaftaran di kaunter ini berserta dengan bayaran permit. Ini adalah info pendakian. Boleh rujuk dululah sebelum mendaki, terutama sekali untuk yang first time. Trek laluan Gunung Datuk ni banyak akar berselirat, jadi kena hati-hati jugalah. Sebenarnya Gunung Datuk ini tidak sesuai lah untuk beginner. Sebaiknya kalau berhajat untuk mendaki Gunung Datuk, kena training dulu kat bukit-bukit ataupun at least jogging, baru boleh hiking di Gunung Datuk ni, sebab trek dia agak mencabar jugalah. Okey, jom tengok laluan pendakian yang sempat saya rakam. Okey, bila nampak batu besar ni dan ada tangga, ni maknanya dah nak sampai. Okey, dekat area batu-batu ni sebenarnya tempat pendaki berehat lah. Untuk sampai ke puncak kita perlu naik tangga yang disediakan. Tak ada. Tadi belakang mama. Tadi. Tu nak naik atas lagi tu. Ayo. Sampai sini cukup ah. Dah lalang sampai rugi lah, tak sampai atas. Cukup. Wow, jadi cantik. Ya. Mama. Akhirnya sampai. Aduh ya. Angin dia kuat. Sekian dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.